Cuba lah bang, cuba dulu. Cuba dulu tak cukup lagi dah nombor. Ada lagi draw ni. Ada lagi draw. Ni malam penyampaian ni. Macam Terima kasih. Alright. tak sangka ada siapa. Kita punya kali ni siap ada penyambut tamu. Nampak. Kau nak ambil apa? Nak ambil pokok bunga tu ke? Macam tak puas kan? Tak ada nak lagi kan? Kamu ayo. Jangan kat sini ke? Join sekali ni. Ada apa? Assalamualaikum guys. Video kali ni aku akan share cerita untuk sambungan ride tempat-tempat sejuk hari tu. Ini episod 2. Last footage aku tidur dekat Rainforest Park kan, yang aku bermotor camping tu. Then waktu keluar ni aku tersasar dari jalan yang benar dan terpaksa U-turn dekat Gombak. Jarak dia lebih kurang 24 km dan memakan masa selama 15 minit tau. Itu baru pergi. Belum patah balik lagi. Ni dah sempang yang aku terlepas tu. Dah terlajak kan? Nak tak nak, lajakkan je lah terus. So aku teruskan perjalanan sampai ke Gombak. Nak U-turn dekat situ memang sengaja cari pasal lah kan. Sebab memang bahaya gila. Dah lah turun bukit dan berseleko-seleko. So kita orang teruskan perjalanan sampai ke Gombak. Alah, bukan kena bayar tol pun. Just top up minyak sikit je. Sedapkan hatinya. Cumanya waktu nak U-turn tu, nak patah balik lah kiranya. Jalan dia jam rabak punya. Memang jam rabak gila, tahu tak? Aku sampai terpaksa angkat tangan dan minta laluan sebab memang stuck terus. Kalau kita orang stay dekat belakang kereta-kereta tu, memang rentong lah jawabnya. Aku tak ada footage time jam rabak tu sebab aku dah bertukar menjadi sotong. Angkat tangan kiri kanan minta laluan, so tak sempat lah nak merekod keadaan. Ni lah route aku yang aku ambil daripada CF Motor Apps. Perjalanan dari Genting ke Gombak yang tersasar tu. Ini pula perjalanan aku untuk patah balik. So sekarang kita orang kena menghala ke Raub. Sebelum masuk tol, aku isi minyak dulu. Lepas tu terus shoot ke Raub. Perjalanan kali ni sejauh 83 km dan memakan masa selama lebih kurang 40 minit. Aku still tak dapat kejar lagi grup camping ni yang keluar saing-saing dengan kami tadi. Grup hotel pula at this time tengah bergembira dekat Fraser Hill. Diorang naik Fraser Hill kan pagi tu sebab diorang gerak dulu pukul 7. Kita orang gerak daripada campsite pukul 9. Diorang dah gerak awal. Cumanya aku ada terdengar lah masa naik Fraser Hill ni, motor Pak Ijat, KTM tu ada problem sikit. Handle dia punya clamp pecah. If I'm not mistaken lah. Aku pun tak berapa pasti. Actually agak bahaya lah kan untuk layan corner sebab jalan dia ber-cornering gitu. Dengan handle macam tu memang agak bahaya lah. Aku tak cerita lagi route hari ni kan. Untuk route hari ni, kita orang akan bergerak dari Genting dan terus ke Cameron Highland. Itu untuk kami, grup camping. Yang mana grup hotel pula akan ke Fraser Hill dulu, kemudian baru ke Cameron. Kami ada ngelak sikit lah. Maybe kurang dalam 400 corner dari grup hotel. Maybe. Ini korang layan dulu video aku ni Ni nama perjalanan ni adalah Perjalanan yang Tersasar.
Sampai dekat Raub, kami berhenti sekejap dekat bus stop untuk tegakkan pinggang. Lepas tu sambung perjalanan semula ke Sungai Koyan. Diorang tunggu kami dekat Sungai Koyan yang mana sejauh 57 km. Disebabkan jalan bumping teruk dan jalan ni jalan kampung dan ada hutan lah, kiri kanan dia hutan. So kami tak boleh laju sangat sebab risau ada binatang melintas ke, ada yelah, ada benda-benda yang tak diduga gitu kan. So perjalanan kali ni memakan masa selama 45 minit jugalah untuk sampai ke Sungai Koyan. Waktu ni dah pukul 12.30 hari. Matahari dah terpacak ke atas kepala. Aku dah start rasa lapar dan mengantuk. At this time lah, aku cuma rasa nak cepat sampai je. Dalam pukul 12.20 macam tu, kami pun sampai dekat Sungai Koyan. Seladang ada share location, tapi aku ada tersasar sikit sebab location yang dia bagi tu tunjukkan ke arah yang salah. Tapi tak jauh lah, tersasar lagi. Kali ni tak jauh. Cumanya aku follow location yang dia share pertama. Dia pergi ke Petronas. Tapi sebenarnya diorang dah tunggu kat kedai makan kat sini. Nasib baik aku nampak motor seladang. Nasib baik aku toleh. Kau punya share location Petronas kan? Sama. Lepas tu yang share location kedua. Tadi kita orang kat Petronas. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia cakap, baik tunggu sini lah. Aku tak nampak share location kedua tu. Kau nak ajak aku jalan-jalan sampai ke Gombak. Weh, macam nak ajak aku. Aku tak ada buat apa. Yang first Sungai Koyan, dia bawa masuk Felda sana. Tu kita keluar balik cek. Sama lah. Aku masuk Felda tu tadi. Masuk Felda ni. Aku keluar balik lah. Tak tengok betul eh. Tolong. Kita lobby ni. Tolong. Adik kuat ni. Bawah ya dia. Orangnya pun dah tak ada. Burungnya nak bubar lah ni. Nak gaduh lah. Lepas isi perut, dah charging and berkumpul, kami terus bergerak ke Cameron. Masa tu dah make sure lah semua dah cukup makan, dah cukup minum. So kita gerak lah. Time ni aku isi minyak lagi sekali sebelum bergerak. And then diorang tunggu dekat Sempang nak hala ke Cameron tu. Dekat Cameron ni kami dah book 18 bilik. Kita ambil hotel, nama hotel tu Iris Hotel. So kami terus ke sana untuk check in dulu. Sebab rasa dah set up, timing sampai tu nanti memang dah boleh check in. Kalau kita orang sampai dulu, kita akan check in dululah. Kalau sampai together, kita check in lah sama-sama kan. Dekat hotel ni nanti, kita semua 21 biji motor akan berkumpul. Dekat sini kita dah tak ada pecah group lagi dah. Semua together. Macam biasa, korang layan dulu video aku ni, okay? Layan!
sebelum sampai, kita stop dulu dekat landmark Cameron ni untuk ambil-ambil gambar. Gambar group camping ini. And then ni gambar group hotel. Diorang sampai lewat sikit. So aku share juga gambar diorang. Settle je ambil-ambil gambar. Kita continue semula our journey. Kita nak reda jam untuk naik ke Cameron sekejap lagi. Jam dia bukan sikit-sikit tau. Ngam-ngam pula time kita orang nak naik tu memang waktu orang nak check in. So at that time lebih kurang dalam pukul 2 tau macam tu. Waktu tu tak berapa kena lah. Grup kita orang naik, grup camping naik, memang kena reda jam. Grup hotel naik dalam pukul 3 lebih macam tu. Jalan dah clear Clear betul. Lancar je diorang naik katanya. So, korang kalau yang nak naik Cameron tu, jangan naik around pukul 1 ke pukul 2. Tu time tu tak berapa cantik lah. Memang korang kena layan jam yang kau-kau punya. Korang boleh tengok video aku sekejap lagi ni. Memang kau kena sediakan roti sebab nak kena layan jam strawberry kau. Apa pun, kita orang selamat sampai. Kita orang sampai dulu, dapat rest. Diorang lah dapat rest. Aku kena settlekan bilik untuk semua sekali. Aku dapat idea, aku fikir-fikir. Daripada diorang sekarang sampai-sampai, baru nak ambil kunci, baru nak check bilik. Kod-kod ada bilik yang sangkut ke apa ke kan. So, masa aku dah masuk bilik tu, aku fikir-fikir balik. Why not kita mudahkan urusan orang? So, urusan kita pun insyaAllah dipermudahkan. So, aku suggest dengan Encik Husband, kita ambil semua kunci, kita checkkan bilik diorang semua. Ngam-ngam pula adalah beberapa bilik yang ada problem pintu. Ada dalam 4-5 bilik juga yang ada problem pintu. Sampai kita orang terpaksa panggil budak maintenance untuk panjat daripada bilik lain sebab pintu dia terlock dari dalam. Aku tak tahu macam mana benda tu boleh jadi. Tapi pintu dia terlock rantai tu dari dalam. Macam ada orang kat dalam bilik tu. Aku ingat aku tersalah ambil nombor bilik. Tapi bila aku turun bawah, memang betul. Memang itulah biliknya. 3-4 kali jugalah aku kena naik turun pergi ke lobby settlekan benda ni. And Alhamdulillah by the time diorang sampai, semuanya dah clear. Dan diorang just terus check in je. So now korang layan lagi video aku untuk naik ke atas ni dan layan jam.
finally kami pun sampai ke tempat yang dituju. Iris Hotel. Alhamdulillah, setelah jalan yang berliku-liku dengan keadaan kereta yang padat, kami selamat sampai semuanya. Walaupun perjalanan dia agak perlahan, tapi aku tak sempat mengantuk sebab ekstrim sangat nak menyelit dia. Waktu parking ni, Syaril almost tombang. Nasib baik tak tombang, Syaril. Kalau tak dengan barang camping lagi. Macam aku cerita, lepas aku selesai cek-cek bilik semua, ni grup-grup hotel pun sampai. Saya buka tadi. Aduh. Kawan kecewa. Kawan kecewa dengan YB. Apa sampai? YB siang. Cik, awak selamat Tapi kau tengok ada orang sebab awak apa semua ni biar tu. Kita campur. Kau keluar ni. Permainan main meja. Aku tak turun lagi. Boleh? Okey, kalau macam tu dia bilik seorang. Daus, okey dia dah dapat tidur. Kita orang daripada tadi tengah usahakan bilik tau. Cek bilik, pintu bilik tak boleh buka. Kita orang settlekan semua bilik. Tak. Jap. Orang nak rompak ada. Tak ada. Ada pengecut kita orang nak terbakar awal. Bilik asal. Bodoh sial. Ini yang aku nak buat poster ni. Kau tengok tu. Okey. Okey. Masih 209. Why sendiri tak tahu. So mati 207. Lama nak tunggu nama ni. Betul sekarang. Malam ni aku tahu. Panggil BJ, macam mana? BJ, 209. Aku nak mandi wangi-wangi dulu. Kau nak macam calling girl lah. Abun. Ni aku nak pilih apa nombor apa? YB 311. YB Tak. Aku nak sangka nama pilih YB lah. Kita 5. Dia bukan 6 nombor yang kena berapa 100 juta bukan? Cuba lawan, cuba dulu. Cuba dulu kan. Tak cukup lagi 6 nombor. Ada lagi draw ni. Ada lagi draw. Ni malam penyampaian ni. Macam malam ni. Terima kasih. Alright. Aku tak sangka ada siapa. Kita punya kali ni siap ada penyambut tamu. Nampak? Kita arrange betul-betul lah. Kesian korang. Cuk ni kontrak bakar awal tu kenapa? Itu yang galak. Bodoh, siap tak habis orang macam tu. Dia orang sambung aku tadi, kita orang. Dia orang sambung kita orang. Alamak. Tak ada YB pula. YB belakang. Yalah. Kau ni mana macam ni? Itulah dia ingat YB kat depan. YB belakang. Ya. Okey bang. Kau penat tu. Tu orang muka penat habis. Bang, bilik okey tak? Kita orang dah check kan setiap satu. Sofa okey tak? Man. Mana Man Man Karen 309. 309. Terima kasih ya. Wife dah ambil tadi. Okay, mana? Akan tunggu depan ni. Kalau tak memang saya marah hari ni. Kita orang siap dah susun ke bilik. Kesian dengan korang. Dengan bilik tu. Ya. Susunkan check bilik. 309. 309. Go. Giras. Nak ambil apa? Nak ambil pokok bunga tu ke? Masa tak puas tak nak lagi Sambung aja. Yang kat sini ke? Tak puas kan? Lucu tu. Aku rasa nasib baik tak ada intercom ni sama-sama semua cakap. Kalau tidak ada haram macam right kini. Tak hilang ngantuk ke? Hilang ngantuk. Bagi boleh link dengan aku punya. Kita kau boleh link dengan orang rumah Pak Ijat. Orang rumah aku dengan orang rumah Pak Ijat.
Jawab je seorang-seorang. Tak, aku dengar. Dia boleh dengar juga. Oh. Okay, crossline lah. Apa? Kau ni lagi sekali kau tanya. Lupa. Lagi sekali kau tanya kau tidur luar. 311. Sebab apa? Berangan tu tadi lah. Tak tahu lah siapa. Tak, kenapa kau nak kena ada sebelah bilik siapa? Tapi memang buah ke dia ni? Tinggal 3. Aku susun. 2 dengan 3 lah ni kita punya. Yang bujang semua ramai kat tingkat 2. Bujang. Engkau bujang? Bujang. Kau bujang? Aku ada 300 lah. Astaghfirullahalazim. Kau dah masuk bilik orang? 311. 300. Dia dengar kan? Dia pun pelik. Malam jiran dengan dia, hari ni pun jiran dengan dia juga. Oh. Okey ada. Mai, Mai. 311. Sama, kau sebelah aku. Aduh, saya boleh sweat. Ni lo kak, malam tadi kami tidur semua ni. Tak kau. Pasal malam main. Petang tu ada yang pergi ke pasar malam, ada yang rehatkan diri dekat dalam bilik dan kami pula pergi ke Sekarang kita nampak menapak je. Nampak mana ada naik motor. Orang rancung mana ada naik motor. Jalan kaki lah. Geng camping. Apa tak geng camping? Dari mana-mana. Dia pasal lagi lama lagi manis. Lagi lama lagi manis. Tu depan. Turun 10. Itu apa nama tu? Macam buah temikai. Okey, 2 kilo lah 15 lah sebelum lah. Join sekali ni. Ngam lagi ni. Satu sekejap je. Yo nak kopi tak boleh je, aku dah jumpa member je. Nak kopi tu sana. Boleh je. Tak. Ni kopi kemudian lah, makan dulu.
Sama. Boleh sampai meja boleh dulu. Sampai meja. Sini lah, kau salah tempat lah. Sini, tu kan side camp. Side camp. Dia kata apa tadi? Punya kau. Budak-budak sama campsite dah buat saya kecewa hari ni. Ya. Tapi malam dia tegur balik tau. Dia bawa motor tadi dah macam putus cinta tu tak? Dah. Tak nak selit ke tu? Aku nak duduk dengan korang ni. Aku nak duduk perempuan lah. Lelaki-lelaki kan. Kita ada sharing. Sini lah ni. Aku nak suap. Okay guys, video aku sampai dekat sini je dulu. So ni route kami geng camping untuk hari ni. Dari Genting terus ke Cameron. Aku tak campur lah yang aku tersasar tu. So ni terus je dari Genting ke Cameron. Korang yang layan video aku sampai ke penghujung ni, thank you very much tau. Jangan lupa tekan butang like and subscribe. Pada korang yang belum subscribe tu, please subscribe. Please. Aku harap korang tak bosan lah melayan geng-geng CF ni berjalan-jalan dekat Cameron ni ha. Kalau ada apa-apa yang nak aku improve or ada apa-apa yang korang nak suggest, korang boleh komen dekat bawah tau. Komen, okay? Dan ni pula route geng hotel. Dari Genting juga, terus ke Bukit Fraser, and then terus ke Cameron. Diorang kan sampai lewat sikit. So guys, tunggu video aku yang last kali, part 3. Video part 3 tu nanti aku akan habiskan lagi lebih kurang 403 corner macam tu untuk cukupkan 1000 corner. Yang layan video aku ni, thank you. Bye. Ciao, cin, ciao.